Semuanya bermula dengan satu klik, satu rasa ingin tahu, satu hiburan sementara yang kelihatan tidak berbahaya. Tapi tanpa sedar, ia mula menguasai fikiran dan perlahan-lahan mengubah siapa diri kita. Hari demi hari, skrin menjadi teman setia. Dunia sebenar makin menjauh. Waktu tidur makin hilang. Apa yang dulu sekadar hiburan, kini menjadi keperluan. Dan di sinilah semuanya mula merosakkan fikiran. Pornografi bukan sekadar video. Ia mencuri kepercayaan, membunuh keyakinan dan memadat empati. Ramai yang tersenyum di luar, tapi bergelut di dalam. Sunyi, kosong, hilang arah. Namun, masih belum terlambat. Perubahan bermula dengan satu keputusan kecil. Diri sendiri perlu mengubah nasib diri. Berubahlah demi masa hadapan yang lebih cerah. Diri sendiri yang hanya mampu mengubah diri. Jangan biarkan hiburan sementara merosakkan masa depanmu. Fikir sebelum klik. Jauhi pornografi. Hentikan klik. Selamatkan diri.